Orang kampung yang duduk dekat situ memang jarang nak pergi dekat sungai tu guys. Sebab dekat situ dia macam tak berapa menarik. Keadaan masa tu suasana dia memang sunyi, sesunyi-sunyinya. Kalau ada dengar bunyi pun dengar bunyi angin lah. Lepas tu ada dengar bunyi-bunyi serangga macam tu. Lepas 20 minit Amir duduk kat situ, dia dah letakkan joran dia lah, kira dah 20 minit lah dia dah letak joran, dia pun duduk relax. Dia terasa ada tarikan yang kuat. Dengan tak semena-menanya, tiba-tiba dia ada dengar bunyi satu batu kecil. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk menonton video ni. Aku harap macam biasa korang yang sudi untuk menonton ni, please stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan guys. Buat korang semua yang tengah tengok ni, yang belum lagi subscribe, aku mohon kepada korang guys, support guys, bantu Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. Semua langkah-langkah ini gratis guys, percuma aja, okay? So tolonglah support, dan kalau boleh korang komen sikit apa yang terbaik untuk aku perbaiki ke, untuk aku menambah apa-apa elemen-elemen yang menarik ke, apa saja yang korang nak nilai kan, korang boleh drop je komen korang dekat ruang komen di bawah. Dan juga guys, diingatkan macam biasa, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Jadi baik, sebelum aku memulakan penceritaan, macam biasa juga aku nak minta maaf kepada korang yang sudi untuk menonton ni. Jika ada salah silap sepanjang video ni, mungkin ada kelemahan, kesilapan, bunyi-bunyi bising yang aku tak perasan ataupun yang aku tak boleh nak mengawal, aku akan cuba perbaiki di masa akan datang, sedikit demi sedikit, untuk memberikan yang terbaik buat korang semua yang sudi untuk support Faiz Cerita. Apa yang aku nak sharekan dalam video kali ni guys, kisah ni dikongsi dari seorang yang dikenali dengan nama Ami, bukan nama sebenar. Apa yang dia kongsikan, pengalaman yang menyeramkan yang pernah berlaku dalam hidup dia ni, dia bagi tahu terjadi sewaktu dia tengah memancing. Lokasi ataupun tempat yang dia selalu pergi memancing ni dekat sungai, dan sungai ni pula dia dah biasa pergi. Dia kata dekat je dengan rumah ayah dia kat kampung guys. Dekat situlah dia diganggu dan dia ternampak sesuatu yang agak menyeramkan. Benda ni berlaku waktu Amir berumur 34 tahun. Sekarang Amir ni dia dah berumur dalam 36 macam tu lah. Dan kata Amir, waktu dia umur 34 tahun tu guys, dia ada bekerja dekat satu tempat ni, kerja pejabat. Dan bila dia kerja dekat situ, katanya memang dia agak stres dan agak tertekan. Itulah sebab puncanya dia kerap pergi memancing. Selain daripada hobi, selain daripada minat, dia juga tak boleh menerima apa-apa tekanan waktu tengah kerja. Bila rasa stres, bila rasa kerja je, dia akan terus pergi memancing. Tak kisahlah walaupun waktu tu tengah malam ke, tengah pagi ke, yang penting dia dapat menghilangkan diri dia daripada stres. Dan tempat ataupun spot yang memang dia favourite untuk pergi mancing, macam yang aku bagi tahu tadi, satu sungai ni dekat dengan rumah ayah dia dekat kampung. Orang kampung yang duduk dekat situ memang jarang nak pergi dekat sungai tu guys. Sebab dekat situ dia macam tak berapa menarik. Air dia tu macam gelap, lepas tu dia deras. Dan banyak jugalah berlaku kejadian insiden-insiden orang lemas. Tapi bagi Amir, dia tak kisah pun. Yang penting best, sebab sunyi. Lagi sunyi, lagi syok. Hari yang dia pergi dekat sungai tu untuk mancing dan kena ganggu tu, Amir masih ingat lagi. Ada satu hari tu, waktu tu malam, dia ada bergaduh sikit, salah faham dengan bos kat tempat kerja. Masa tu dia begitu memang agak pressure lah. Memang sangat tekanan. Dia pun tak tunggu lama-lama, lepas dia keluar daripada tempat kerja tu, dia terus drive pergi dekat kampung dia nak pergi kat sungai tu untuk memancing. Masa tu pukul 12 malam dan dia sampai dekat sana pukul 1 pagi guys. Amir ni dia memang masa tu lah, dia seorang pemancing yang tegar. Sebab tu dia tak kisah pun keadaan ke cuaca ke, dia tak peduli. Bila Amir sampai je dekat situ, dia pun terus keluar daripada kereta, tapi dia buka headlamp supaya tak gelap sangat. Dia pun set up lah, buka kerusi lipat, dia set up barang-barang dia, pasang joran dan sebagainya. Masa tu memang tak ada sesiapa, Amir seorang je yang ada. Keadaan masa tu, suasana dia memang sunyi, sesunyi-sunyinya. Kalau ada dengar bunyi pun dengar bunyi angin lah. Lepas tu ada dengar bunyi-bunyi serangga macam tu. Lepas 20 minit Amir duduk kat situ, dia dah letakkan joran dia lah, kira dah 20 minit lah dia dah letak joran, dia pun duduk relax. Dia terasa ada tarikan yang kuat.
Dan dia pun tarik lah. Bila dia tarik, kosong. Dia pun tengok tak ada apa-apa, dia pun campak lah lagi joran tu. Terjadi juga benda yang sama, tapi kali ni lain. Dia rasa macam dia punya tali pancing tu tersangkut sesuatu. Amir pun tarik lah. Tarik. Tiba-tiba tali pancing dia tu macam longgar sendiri. Seakan-akan dia bagi tahulah, dia rasa macam ada yang melepaskan. Bila Amir tengok dia punya tali pancing keadaan macam tu, dia macam geleng kepala lah. Dia macam merungut sorang-sorang. Dia cakap dalam hati dia, aduh, ikan ni besar ni. Tapi pandai pula dia lepaskan diri daripada tali ni. Gangguan pertama yang berlaku pada pukul 2.15 pagi. Masa tu Amir tengah fokus dekat pelampung. Dengan tak semena-menanya, tiba-tiba dia ada dengar bunyi satu batu kecil yang dilemparkan masuk dalam air. Dia punya bunyi tu, plup, plup, plup. Bunyi tu Amir bagi tahu dia tak rawak tau guys. Dia bukan macam plup, lepas tu plup. Tak, dia sebaris. Plup, 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 plup. Macam ibaratlah ada orang yang berjalan atas air daripada kanan nak ke kiri. Amir pun terus suluh lah tengok apa benda ni tu. Dia suluh tengok, gelap. Dia tak nampak apa. Masa ni dia ada sedikit rasa macam lain macam dah. Tapi dia bagi tahu dia tak peduli sebab dia seorang pemancing yang tiga. Ego dia sebagai seorang pemancing yang tiga masa tu memang kuat. Jadi dia tak ambil kisah sangat. Bagi dia selagi dia tak dapat ikan, dia tak nak balik. Pada pukul 3 pagi pula, Amir perasan umpan dia mesti habis setiap kali dia angkat. Berulang kali tau, umpan tu tak ada dekat situ guys. Seakan-akan lah dia nak bagi penerangan yang lebih jelas. Macam ada orang yang melepaskan umpan tu daripada mata kail tu. Macam dia lah mata kail, orang tu cabut. Macam tu. Dia pun tak putus asa lah. Dia pun duduk, dia nak setting balik lah. Dia nak ikat lah umpan yang baru. Tiba-tiba munculnya satu bunyi. Look, ada benda yang muncul dekat tengah-tengah sungai. Amir pun toleh lah dekat arah tu dengan lampu suluh tu. Memang nampak jelas. Dia nampak ada satu objek, satu benda warna putih perlahan-lahan naik ke permukaan. Apa yang dia nampak, dia bagi tahu bukan kayu, bukan ikan. Apa yang dia nampak tu, benda tu macam kepala patung. Dia pun suluh lah dekat benda tu dekat-dekat sikit. Waktu dia suluh tu guys, benda tu yang dia nampak macam kepala patung ni perlahan-lahan turun ke bawah guys. Padahal masa tu Amir bagi tahu tak ada arus pun. Dan gangguan yang dihadapi ni makin lama makin dekat. Amir masa tu pun dia dah memang rasa dah tak sedap dah. Dia dah syak sesuatu. Dia pun packing lah barang dia sikit-sikit. Bila dia nak bangun je daripada kursi dia nak tarik joran tu dia bergoyang sendiri. Tapi secara perlahan-lahan. Macam ada yang memegang hujung tali tu dekat dalam sungai. Amir pun dia pelan-pelan lah tarik joran tu. Dia tarik, terlepas. Tarik, terlepas. Beberapa kali juga macam tu. Macam benda tu mengajak dia nak bermain. Sampai satu tahap, Amir dah tak tahan. Dia pun tarik kuat-kuat joran. Kerak. Masa dia tarik tu, dia macam tak boleh nak kawal diri sampai nak terjatuh. Ada. Sampai terbalik-balik lah kursi lipat dia tu. Waktu dia tarik tu, dia dah rasa lain macam sangat dia ni. Dia pun turun melompat. Dia ambil pisau dan dia potong terus tali tu. Lepas tu dia pun pergi dekat kereta guys. Dia bersandar kejap dekat kereta. Macam penat lah. Dia ambil nafas kejap. Dia macam macam tu lah. Tak lama kemudian dia ada dengar bunyi ranting kayu patah dekat belakang. Belakang dia tu ada hutan. Dia pun pusing nak tengok. Tapi tak ada apa-apa. Dia tak puas hati. Dia pun suluh. Tengok-tengok. Pun masih tak ada nampak apa-apa. Tengah-tengah dia menyuluh tu guys. Nak tengok, nak pastikan kiri kanan dan sekeliling dia apa semua. Dia tersuluh dekat bawah, dekat tanah. Dia nampak ada bekas tapak kaki berlumpur. Dan memang tapak tu fresh. Dan bentuk tapak kaki tu memang dia tengok betul-betul dan dia serahkan ini bukan tapak kaki manusia ataupun haiwan. Sebab jari tapak kaki tu dia macam panjang-panjang sikit dan jari-jari yang dia nampak tu macam terjurai keluar. Amir ni pun dia tengok satu persatu bekas tapak kaki tu. Dia cek satu dan bekas tapak kaki yang dia nampak ni menuju dekat arah kerusi lipat yang dia duduk. Dia stop dekat situ.
Ambil apa lagi, dia terus ambil lah barang-barang dia cepat-cepat. Dia pun campak lah masuk dalam kereta. Dia gulung lah apa yang patut, joran-joran dia semualah, apa yang sempat, yang mana tak boleh ni dia tinggal kat situ je. Dia pun masuk dalam kereta guys, masukkan kunci. Nak pulas enjin, nak start enjin ni pun dia kata masa tu menggigil ni. Tak ada daya. Sebab selama dia mancing dekat situ tak pernah jadi gangguan-gangguan macam ni. Itu pertama kali. Dan masa dia hidupkan enjin, lampu pun menyala. Dia terus ada ternampak sesuatu dekat seberang, dekat tebing. Apa yang dia nampak tu macam ada satu kepala, rambut panjang. Nampak memang rambut tu basah. Dan kepala tu dia menjulur-julur sikit dari belakang pokok. Macam dia mengintai lah si Amir ni. Walaupun dalam keadaan takut-takut tu, dia tengok dekat sikit lah. Dia nak pastikan supaya dia tak salah tengok. Memang betul itu yang dia nampak. Tak ada angin, tak ada apa. Memang itu adalah rambut, kepala. Tak berani dia nak tengok lama-lama. Dia padamkan kejap lampu kereta guys, sebab dia terkejut. Dalam kiraan 3 saat ada bunyi tuk 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 tuk. Ada bunyi yang mengetuk dekat atas bumbung kereta dia. Amir pun terus tekan minyak, terus keluar lah daripada kawasan situ. Tak pandang belakang dah. Keesokan paginya, dia ada bawa 2 orang kawan untuk datang kat situ. Sebab dia nak ambil balik barang-barang yang dia tertinggal tu. Dan dia tengok kursi lipat dia yang terbalik tu masih ada lagi. Ada beberapa barang-barangan pancing dia pun masih ada kat situ. Tapi dekat situ ada satu barang yang memang bukan dia punya. Dekat tapak yang dia duduk tu, tempat dia pasang kursi lipat tu, ada satu batu sungai yang boleh dikatakan besar juga. Dan dekat atas batu tu ada kesan tapak tangan melumpur. Tapi kecil je. Tapi jari-jari dia luar biasa panjang dia. 2 orang kawan yang Amir bawa ni untuk teman dia ni nampak benda tu macam terdiam. Tak tahu nak cakap apa guys. Dan pada masa tu juga Amir terus cakap, aku lepas ni dah malas dah nak mancing kat sini malam-malam. Kalau aku nak mancing kat sini, aku pergi siang-siang je. Itulah gangguan yang dilalui oleh Amir. Nasib baik dia kata tak berlaku lah gangguan-gangguan yang macam ada benda ikut dia balik rumah ke apa ke kan, yang boleh membuatkan dia kena histeria juga ke. Mujur lah. Dan memang lepas tu dia ada mancing, tapi dia tak pergi malam dah. Dia pergi siang. Kadang-kadang berteman. Sebab dia risau kok-kok siang-siang hari pun ada yang mengganggu. So guys, itulah perkongsian kisah seram dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton. Kalau korang nak komen apa-apa, korang boleh komen guys. Dan untuk korang yang tengah tonton ni, yang memang seorang kaki pancing ke, ada kawan kaki pancing ke, yang ada kisah-kisah seram yang boleh dikongsikan secara ringkas, korang boleh komen juga dekat ruangan komen di bawah. Kalau korang ada kisah-kisah seram guys yang nak dikongsikan, pengalaman-pengalaman misteri, korang boleh DM ataupun emailkan jadi Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi guys sebab sudi untuk menonton. Stay tune sampai habis. Minta maaf jika ada salah silap sepanjang video ni, dan aku akan cubalah ubah apa yang patut sedikit demi sedikit untuk bagi yang terbaik buat tontonan korang. So guys, aku harap korang sudi untuk stay tune support Faiz Cerita. Jangan lupa pada yang belum lagi subscribe, bantu support guys, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik notification. Itu saja guys, sekian dari Faiz Cerita guys. Stay tune untuk next video. Stay tune support Faiz Cerita. Guys, ingat meremang sampai pagi. Assalamualaikum.